Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang start terus. Saya di Paranormal akan beraksi di sebuah lokasi Bukit Tungku. Dan tempat ini dikatakan tempat di mana pembunuhan kejam Doktor Gila. So jadi kita akan terjam sama-sama dengan Abang Zam. Peace yo. Abang Zam kita, Okay. dan tim Para Samono Yes. yang terdiri daripada Zaid. Tim Para Samono. Mat Dan brother. Tok biru. Brother Jet. dan brother Jeff dari Poland. Alright. Okay, dia layan dulu. Okey bang. Baik dia. Okey, semua sini. Yes. Okey, jom. Apa? Pakai mah ni tak lawa mah ni. Mah macam tu lah. Okey, dah. Alright. Lampu kasi. Lampu kasi. Lampu. Mana tu? Ya. Okey. Semua. Ni semua. Bagi lampu Depan lah. Ramai-ramai. Mana? Depan. Ada depan ni. Semua nampak ni. Korang buka lampu korang. Okey, cantik. Buka lampu. Assalamualaikum. Belum lagi. Walkie-talkie tu off kan? Okey, off. Off kan tu. Mana Jet? Jet? Jet dia bang datang. Mana off dah? Okey. Okey dah. Ui, foto. Off. Alright. Ini ready you. Dah. Okey. Sekejap Okey, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Bersama saya Mr. Zan Extreme dari Mr. Zan Extreme Ghost Hunter, dan hari ni Abang Zan bersama dengan Brother Den. Ya. Brother Den Paranormal dan tim Para Samono. Ya. Betul Para Samono. Siapa muncul-muncul tadi? Tak nampak. Tok Biru. biru. Lagi siapa? Zaid. Lagi Mat. Lagi Eddie. Eddie. Okey. Min. Okey, hari ni kita ada Brother Jet. Mana Brother Jet? Kita ada special guest Special guest. Mana Brother Jet? daripada Baru turun daripada Poland. Poland. Ya. Alright. Terbaik. Okey, sekarang kita berada di Sebuah lokasi yang Dia- dinamakan kita kan- sebagai Doktor Gila. Doktor Gila ni, Nickname- rumah Doktor Gila ni memang Ha. orang kata apa, lokasi dia susah nak dijumpai lah. Okey. Dan mungkin kita rasa kita mungkin first orang pertama yang jumpa Mungkin. rumah Doktor Gila ni. Kes dia sama dengan kejadian di Kemensah, belakang Zoo Negara. Sama juga jalan cerita dia. Jalan cerita dia sama. Seorang doktor yang bunuh kejam dia bunuh anak dan isteri dia. Okey. Cerita dia. Okey, jom kita gerak. Okey, jom. Boleh? Okey ya? Okey. Okey, siap semua. Jom, check. Okey, jom. Okey, kita slow. Ha. Dia jalan dulu ni. Okey bang, saya jalan dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, semua belakang. Okey. Tok. Belakang. Kita nak bagi Masuk dia. Ya. Salam Azam. Semoga tim kat saya. Thank you Reza Razi. Armin Bol Hasan, salam hadir. Hadirlah. Dayang Atira first. Assalamualaikum. Hadir. Waalaikumsalam. Okey bang Okey, jom. Okey, jom. Slow. Naik dia. Kita nak pergi sebuah banglo atau rumah Doktor Gila Rupanya ada satu lagi rumah Doktor Gila. Rupanya ada satu lagi rumah Doktor Gila. Ni di mana ni, Den? Bukit Tengku. Bukit Tengku. Okey, share. Like, share. Betul. Macam Doktor Gila. Kisah dia sama. Oh, korang tengok. Okey. Kau boleh tengok. Itu slow. Ni dia punya Salam. parking kereta rasanya. Kita boleh tengok dalam dia. Oh, ni macam garaj kereta. Garaj kereta. Like, share guys. Thank you. Jadi kamu nak apa ke? Jadi. Kita tahu nanti start. Kereta semua dah kunci lah. Kita bagi dah semua. Kereta dah lock lah. Jaga. Pokok. Okey. Yap. Like. Oh, dia dapat dah. Boleh tahan. Orang lucu.
Seorang doktor gila je. Tapi kes pembunuhan ni Melayu. Melayu. Din, Ha. mesti ada mak-mak. Itulah. Tak tahu. Wallahu a'lam. Mungkin aku. Okay, thank you very much. Thank you. Kalau malam tak dapat nak baca komen yang malam. Mizana Ramli. Alright. Terima kasih. Share. Like, share. Kasih dia memang boleh tahan lah. Kuling ku jangan hatikan dah. Ini buat tukang dah. Okay. So sekarang ni. Ini ada je gitu. So sekarang ni. Dia punya jalan masuk dia agak rare. Agak mencabar. Kena hati-hati lah. Step nak kena hati-hati lah. Hati-hati bang. Dora dia. Jalan ni nak kena hati-hati. Yang tu orang boleh pijak tu dah. Lalu ada. Hati-hati bang. Ni memang agak mencabar sikit lah. Baik-baik. Abang pijak ada step dia yang mana yang boleh pijak je bang? Yang lembut jangan pijak. Okay. Okay. Ini dengan yang di bawah tu ada. Ikut abang. Okey tak? Hati-hati bang. Okay, next. Kau bang. Mat, jaga Mat. Hati-hati Mat. Makan baik. Apa Zaid? Kau nak follow aku ke? Kau nak follow aku? Kita ikut bawah sana. Okey Abang Zam, kita berpecah tau. Abang Zam mungkin ikut dengan dua ni. Ada berapa orang lagi nak ikut dengan saya semungkin. Separuh depan, separuh belakang lah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Okey. 7, 8. 4. Empat. Tok. Belakang. 4. 4. Abang Zam, hati-hati Okey. Okey Toki ada. Okey, Toki bagi Mamat. Bagi Mamat bang. Satu. Bagi Mamat satu. Nyamuk kat sini memang padu Kau gantung je. Jangan tu lampu yang tu ada. Nyamuk memang padu Okey Abang Zam, selamat. Apa-apa lu. Apa-apa Roger. Okey, jom. Okey, sekarang berpecah kepada empat bahagian dua bahagian. Maknanya Abang Zam ada 4 orang, saya pun bawa 4 orang. Tim para Samono dengan Din Paranormal. Saya akan, dan juga Jack, iaitu kita punya Abang Zam punya fan lah. Abang Zam punya fan daripada Poland dia daripada Poland. So yang 4 orang lagi akan ikut saya ke bahagian-bahagian yang rare ni. Okay. Nyamuk memang nyamuk kau. Wih, bengkak-bengkak pun. Elok tu. Stand dapat. Okey, dah jom. Baik. Jom. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ada satu lagi rumah bawah.
ada satu lagi. Ni Mak Mala ke apa? Mak Mala. Okay, jom. Ni mungkin jalan ke Mak Mala. Okay, jom. Okay, kita tengok pelan-pelan Ada pokok besar tumbang kat atas ni. Okay. Sabun jatuh jangan angkat bro. Relax. Relax, share. Tengok kawasan dia. Ini yang bersebelahan bersebelahan dengan rumah doktor ni. Kita tengok. Okay. Wish, boleh tahan. Tu dia. Memang ada banyak kawasan kebutuhan dah dalam ni. Lokasi Bukit Tengku. Rumah doktor gila. Dia tahan Tak tahu dah berapa lama rumah ni. Di dalam, tak tahu dalam bilik dia Mak Mal pun mungkin. Dah jadi begitu rare. Like, share guys. Like, share. Seram Nyamuk no komen lah. Salam dari Berpahang. Alright, Ijat. Nampak? Mungkin ni Mak Mala lah mungkin. Saya rasa ni mungkin Mak Mala. Tapi balang-balang tu tak jumpa lah. Mungkin diorang dah ambil kan. Okay. Okay, kita boleh tengok lah. Sebelah dengan kawasan rumah. Belakang tu jalan mati.
Saya berpecah kepada 2 kumpulan ni. Saya punya kumpulan 4 orang, Abang Zam punya kumpulan 4 orang. Like, share. Okay. Buat cukang. Alright. Okay, kita teruskan lokasi kita ke dalam lah. Rumah dia besar ke dalam. Boleh tengok ni semua. Terima kasih. Dah share dekat 50 group. Okey, terima kasih. Dan share. Alright, thank you. Terima kasih Hirul. Terima kasih. Mana ke malap ni? Tak aku ni. Sekejap 2, 3, 4. Dia punya tu lumen dia boleh sampai 5. Daripada yang kecil sampai paling besar. Ni paling besar. 3 pian. Min. Atuk ni. Oh, dia ikut sana. Min, pokok Min. Camuk kau Min. Ada jalan dari bawah. Ada jalan ni? Okey, kejap. Pakai. Okey. Tunggu sekejap Mat, sekejap Tunggu sekejap, aku nak tengok jalan dia. Ni lah semak tadi kot. Tapi aku tak jumpa naik ke atas lah. Kan? Boleh tahan dia ni. Laluan dia. Okey, boleh tengok daripada sini. Tinggi juga. Boleh tahan lah. Mara. Okey, hati-hati, like, share. Baik-baik Mat. Dia ada jalan dia sampai ke bawah dalam tanah ke rasanya. Ni dia punya bilik air. Ni tak tahu apa sebab dia buat macam ni. Tak tahu. Bilik dia ni boleh tengok sebab di bawah tanah. Ni ada yang buka pembang ni. Depan tu kan? Tu lah. Boleh tengok daripada bawah. Tak tahu ni dia simpan apa. Untuk apa dia simpan. Dan tanah ni digambus macam ni. Boleh tengok. Ni bawah lolong dia. Bawah rumah ni. Seakan-akan boleh ada satu tempat rahsia di sini. Okay, saya masuk try tengok. Tak ada apa. Tanah dia digambus.
Saya berada di bawah rumah. Orang panggil ni lohong je lah. Nampak? Okey. Kita akan bergerak. Nampak? Dia buat bilik macam ni untuk apa? Mungkin tempat rahsia ke apa, tak tahulah. Makmal dia ke apa kan. Tapi agak unik dan pelik. Kalau engkau ada di sini. Okey, jom kita pergi. Luar pula. Lihatkanlah. Luar. Sini kes Doktor Gila Bukit Tengku. Rumah Doktor Gila Bukit Tengku. Kes pembunuhan kejam. Pokok tumbang kan? Ada laluan di belakang. Tu lah. Ni pokok ni. Tapi aku masuk saya tak jumpa jalan ni. Mungkin yang itu sebelah sana kot. Tadi kau pergi belah sana. Kan? Kita ambil masa sikit lah kat sini. Kita tengok keadaan dia. Keluar kau. Keluar kalian. Masyarakat jin. Okay, jom. Okay, jom. Kita try naik ke atas pula. Jom. Saja pergerakan yang ada di sini. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Kazam. Okay, jom. Kita akan masuk ke dalam lah. Allahu Akbar. Separuh nafas Separuh nafas. Inilah dia kerja paranormal. Bukan senang nak jadi paranormal Like share. Terciduk. Allah. Zaid, kau ceritakan sikit Zaid. Aku nak bernafas lah, tak boleh. Aduh, sekejap. Aku cakap. Assalamualaikum. Salam. Salam satu Malaysia. Maaf kawan-kawan. Din semput sikit. Betul. Terciduk sikit dia. Sekarang kita tengah mengelilingi banglo yang dikatakan yang dipunyai oleh Kau tengok ambil sini. Doktor Gila. Kat ni. Kes pembunuhan kejam. Kat sini ada kes pembunuhan kejam Doktor Gila yang melibatkan pembunuhan
Keluarga sendiri Kelawar ni duduk main-main kat sini tak? Dia main kat sini. Okay lah, kita boleh dah jalan kot ke sana. Pegang. Alright. Okay. Kita boleh masuk ke dalam lah. Sebab tadi kita survey belah luar. Sekarang kita akan masuk ke dalam. Rumah ni macam banyak ada dia punya tempat rahsia. Boleh tengok keadaan dalam dia macam mana. Kita boleh tengok. Okay, jom. Ni dah rubuh, dah runtuh ni. Tapi tak tahu ni arah ke mana ni, tak tahu ni. Saya akan cuba masuk ke situ. Cuba tengok. Okey, selamat. Oh, tu hanya bilik kecil lah. Bilik kecil lah. Ni mungkin bilik mandi dia kan. Mungkin bilik mandi dia. Ada bilik kecil. Banyak sangat tu. Lorong-lorong macam lorong rahsia. Okey. Nampak atas dia. Okey, jom. Kita naik ke atas pula. Saya tak boleh fokus sangat 100% kepada tak boleh fokus sangat kepada 100% kepada ni. Cuma saya nak kena fokus pada apa yang saya lalu dan view yang saya ambil. Okay, tengok. Okay. Ni bilik dia. Tak tahu ni mungkin makmal dia. Macam makmal dia. Makmal ada lagi satu ke apa tak tahu lah. Ataupun pattern dari pattern rumah lama. Tengok pintu dia. Okay. Nampak ya? Tu boleh tengok lah. Kini dalam dia tengok. Ni pattern lama ni pattern ni. Oh, reput. Okay, tengok. Baik. Satu lagi bilik mandi. Okay. Okay, tengok. Ni yang tadi laluan dia ni. Bilik air, bilik mandi. Okay, tengok.
Rumah doktor gila Rumah doktor gila. Kisah dia bunuh anak dan isterinya kat rumah ni. Dan insyaAllah sekejap lagi kita akan sedekahkan surat Al-Fatihah kepada diorang yang telah pergi dulu sebelum kita. Okay. Kita tengok. Nyamuk nak komen ni. Nyamuk memang banyak. Okay, tengok tu. Tinggi. Cermin ni pun jenis cermin lama. Yang lain tak tahan nyamuk. Orang duduk kat luar. Aduh. Okay. Dah keput ni. Tahu kau keput dah. Minta maaf yang saya mana yang saya dapat nampak. Untuk komen saya akan baca je lah, mana yang sempat lah. Hilda Nazira Muhammad Saleh. Hai, Assalamualaikum friend, thank you. Umi baru sempat join. Okay, tak apa-apa, terima kasih. Tak mandi dia. Tak mandi. Ni memang saya tak masuk lah. Nampak tu dia punya reput dia macam mana. Ni kalau pijak jawab dia bobos. Okay. Kita pergi ke pintu belakang. Oh, rumah design dia pun nampak macam pelik. Lantai dia dah leput. Nak kena hati-hati. Hall dia. Okay, jom kita jalan ke depan. Sebelum tu saya ambil apa keadaan ni. Okay.
Yang baru sempat join tu like share. Like share. Ini lokasi. Belakang ni hutan lah. Hutan tebal. Okay. Sekiranya ada apa-apa penampakan, sila SS Sila SS lah. Sila SS. Okay. Saya menuju ke jalan bawah. Like share. Like share. Like share. Tak lubang. Okay. Saya dan Abang Zam ni lebih kepada terjah lah sebenarnya. Lebih kepada terjah. Yang tengok lokasi apa, rumah-rumah tinggal dan menyeramkan ni lah, ataupun kes-kes pembunuhan. Okay, saya turun ke bawah. Step lah. Tekan ke bawah. Lantai dia pun dah roboh, berlubang. Baik. Rumah doktor gila. Saya pijak ni. Tulang dia. Yang belah bawah ni bilik dia besar sikit. Bilik dia agak besar sikit. Swiss lama tu. Pop. Okay. Nampak dalam dia. Rak dia lain macam bentuk rak dia. Wah. Mentol lama awak. Ini mentol lama. Okay, kita naik ke atas. Okay, ini adalah salah satu tempat yang tadi mana saya dekat atas tu. Kalau saya pijak memang bobos ke bawah. Ni lah tempat dia. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zaid ni. Banglo 5 tingkat.
Banglo 5 tingkat. Continue lah depan tu. Okey, kita akan continue ke banglo 5 tingkat sebentar lagi. Banglo 5 tingkat. Alright, Roger. Okey. Tadi tu Zahid dari tim Para Samono. Tu boleh tengok. Okey. Kita akan terus ke banglo 5 tingkat bersebelahan dengan kawasan rumah ni. Saya akan terus continue video ni ke salah satu banglo bersebelahan ni. Kalau ini kisah dia rumah Doktor Gila, dan sebelah lagi satu rumah tu rumah terbiar atau dikenali sebagai rumah tinggal, banglo 5 tingkat. Nak gerak dia lah. Okey, jom. Oh, nak gerak sekarang tak? Jom lah. Terus gerak. Tahu abang pegang. Ni abang. Oh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Abang Tok Biru. Abang Tok Biru kita daripada Para Samono Dia salah step tadi. Minta maaf. Dia salah step ni. Dia terpijak ni. Okay. Saya pun sebenarnya cukup risau. Kat saya tak apa. Dekat dorang nanti risau lah sikit. Okey, ni adalah lokasi rumah Doktor Gila. Saya ambil jauh sikit lah. Ini dia punya laman dia. Ni ini macam tempat parking kereta. Laman-laman santai dia. Sini okey. Boleh tengok ni. Bentuk rumah asal. Okey. Rumah Doktor Gila. Okay. Hati-hati insyaAllah. Bazam. Saya nak ke rumah sebelah. Banglo 5 tingkat. Diorang tunggu dalam kereta. Saya duduk dalam kereta dulu Okey. Okey, Roger. Mana? Yang belah bawah ni? Itu semak bang. Hati-hati. Tak, belum. Okey. Okey, Roger bang. Hati-hati. Okey, Abang Zam Abang Zam kita. Dia akan ikut laluan bawah tu. Dia nak tengok laluan bawah tu. Okey, saya akan end live kat sini. Kita akan masuk ke live kedua Kita akan masuk live kedua, iaitu di banglo 5 tingkat sebentar lagi. Okey. Okey, kita tengok dulu. InsyaAllah dia. Nur dia. InsyaAllah. Kita akan ke banglo 5 tingkat sebelah ni. Ya, rumah Doktor Gila. Rumah Doktor Gila di Bukit Tengku. Okey. Saya akan buat live kedua sebentar lagi. Okey. Saya end live ni dulu. Nanti sambung live kedua saya. Okey. Assalamualaikum.